kata pumpkin tidur dah. Dari tadi ya dia meragam. Dia nak minta ngempeng, tapi ibu dalam fasa mengajar untuk slow-slow nak win off. So biarlah dia belajar tidur betul-betul. Sekarang kita orang dekat Seri Sulong. Tak bawa mic lah, tak tahu okey tak sound dia. Tak lah. Patutnya kita orang gerak awal, tapi macam biasalah, hidup ini jangan serius. Santai saja kan yang. Lebih sudah santai lah. Kenapa kamu macam stres sangat? Ini sebenarnya dah sampai Melaka jam 10. Biasalah, kita kan mak anak dua. Satu, dua. Kita akan jadi orang yang terakhir bersiap. Walaupun kita awal siap, tapi kita akan jadi orang terakhir siap. Jadi kita ambil planning hari ni, kalau boleh nak ngam-ngam sampai diorang berarak. Tapi tak tahu lah, sebab hari ni kan hari mengundi. Jadi mengundi untuk Negeri Sembilan. Jadi tak pasti boleh ke tak sampai before waktu sanding. Sebab kalau ikut early sanding jam 12.30 ataupun lambat sikit, macam tu tak tahulah. Sebab mengundi apa pun nanti akan diupdate lagi. Kami sudah sampai dekat galeri Tuanku Abdul Jaafar. Tapi sekarang kita orang tengah tunggu Hana sebab dia daripada Damansara jam gila. Alhamdulillah tadi kita orang gerak daripada Johor. Kita tak jumpa jam kan? Kita orang tak jumpa jam. Kita memang straight terus daripada keluar Tol Pagoh tu. Sampailah kita orang sini, memang tak jam. So sekarang kita orang nak tunggu Hana, tapi Hana tak kasi tunggu, dia sudah masuk. So maybe kita orang akan masuk dulu, tapi kita orang akan masuk dalam pukul 12.40 macam tu lah, supaya tak terlalu lama kat dalam. Sebab kita risau kalau nak masuk terlalu lama, jadi nanti orang macam menunggu. Lambatnya kau makan baru balik muka kau kan. Si bocah kami. Oh ha. Semua dah. Saya mencoba demonstrasikan sekali lagi persembahan kembang anak sini. Yang ini saya mencoba demonstrasikan untuk anak awak nampak cute gila pakai pink. Masalahnya kita pink, awak pink. Itulah tak sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So cantik. Sumpahlah awak. Orang Seremban sangat terkejut ya. Orang Seremban sangat macam duda. Mereka lomak salai. Jom. Okay.
Tinggi je guys. Oh, tinggi ya. Kan adik? Okay, jom. Kami dah lah tiada handphone. Ambil je lah mana-mana. Ada. Nak apa nasi ni ke? Dan nasi ni. Apa ni? Ni daging. Daging. Daging salai. Dah tak banyak dah menu tapi boleh lah. Dah nak tutup. Kita orang betul-betul lambat je. Ulam. Nak ulam. Udang. Apa? Sotong pun ada yang. Tanyalah dia berapa. Bang. Nak tanya? Hai. Mau bangun tidur. Oh, inilah harga dia. Dengan kapal. Ni kamu dah ambil? Mana? Dia dalam satu je. Tak tahu. Ada keli. Ada ayam kampung. Bunga salai. Ayam salai. Jom, jom. Itu menu. Sebab kita sompak. Okay. Ni makanan aku. Coba kau punya. Dia tak juga saya rasa makan ni. Tapi ibu akan selang-selikan dia. So, tadi dia makan nasi je, tak makan lauk pun. Ni ada macam telur. Mana ada lauk dia? Kat sana. Itulah dia makan nasi je tadi. Dia kata ni tak padat sangat. Mana? Sudu mana tadi yang nak sudu? Nak suruh apa? Oh, saya cuma guna. Sedap je lah. Tak rasa nak rasa. Oh, tak dah. Ada telur tu, minta naik tu telur. Itu apa ya? Mana? Kayu. Amboi, dia tepis gitu je yang. Apa? Tak nak dah. Tak makan? Sebab dia dah nampak tu, yang kedai ni pun satu. Awal betul dia letak tepi. Dia kira sekali kan? Konsepnya, Buat mana piring tu? konsepnya makan. Ha? Makan ini, kita boleh makan berapa lama kan? Lauk ni dia duduk habis. Ha? Mama mau. Ayam. Kopi eh?
Boleh sangat. Baik kan? Baik. So, aku mau bagi dia tu. Tu apa? Telur. Telur nak telur? Ni ada telur. Telur. Tak lah ya, cerita dia. Dia tunjuk. Sedap. Sedap. Koyak tu. Durian. Pedas lah, kita kan. Ini memang makanan pedas-pedasan. Warna kori. Kita ambil anda plus tadi. Kita ambil anda plus tadi. Kalau tak boleh minum lagi, pedas. Mana? Kita timbang balik. Ya, kita mandi ya. Kita mati dua kapnya sampai. Sure. Nak kena sampai malam. Sebab dia dah buka dari pagi kot ya. Dia balik pagi dah buka. Dia kata kita orang tengah hari ya. Pagi. Tak, dia pun ikutnya. So, Hmm? tahu. Kenapa? Aku dapat yang buruk. Tapi yang buruk kita dah clear lah. Tak, dia sangkut. Bukan dia tak ada. Dia ada tapi dia sangkut. sini lah. Ada ke tak ni? Tak ada. Mana bebek? Seumuran Muha bukan bebek. Pedas. Tapi sedap. Pedas. Dia dah nampak dadah memang tak lah.